Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video part 2 dan persoalan kedua tentang saya nak uraikan bila ada cadangan pemilikan Sunway ke atas AJM. Okey, persoalan yang kedua yang saya nak uraikan adalah kita dengar bila Sunway nak take over AJM, mungkin ni adalah kata orang pun pelaburan strategik dan sebagainya. Bernilai hampir dekat 11 bilion. Maksudnya Sunway nak beli AJM hampir nilainya 11 bilion. Nampak sedap, nampak besar. 11 bilion babe. Tapi nak beritahu, dalam 11 bilion ni, Sunway hanya bayar 10% saja daripada 11 bilion ni dalam bentuk cash. Maksudnya, pelabur-pelabur ni hanya dapat 1.1 bilion saja dalam bentuk cash. 90% dia nak bagi macam mana? Dia nak jual macam mana? Dia nak jual atas kertas dia, iaitu dia nak jual dengan pemindahan saham Sunway. Maksudnya, hari ni kalau dia bagi pemindahan saham Sunway ni lebih kurang dalam RM5.65 sesaham. Jadi dia nak convertkan, ambil lah AJM, dia ambil RM5.65 sesaham tu, dia convert, dapat saham dalam Sunway tu lebih kurang dalam 10 ke less than 20% lah. Maksudnya AJM ada saham dalam Sunway tapi adalah saham yang minoriti, bukan saham majoriti. Daripada AJM ni satu syarikat konglomerat yang sangat besar, yang berdaya saing, yang untung, tetapi akhirnya nak dapat saham dalam Sunway ni hanyalah saham minoriti saja dalam Sunway. Itu satu. Dan ni yang saya pelik. Okey, bila AJM kata hari ni kalau tengok pasaran saham, harga saham AJM adalah RM2.80. So ini harga saham tapi nilai aset ketara, nilai aset dalam AJM, nilai aset ketara ni adalah RM2.90. Maksudnya AJM ni dia diniagakan dengan hampir samalah dengan nilai aset ketara. Maksudnya kita tak ragulah. Nilai aset dia RM2.90, harga saham RM2.80. Manakala Sunway pula, so ni adalah pertanyaan. Sunway ni, harga saham Sunway hari ni lebih kurang dalam plus minus lah RM5.63. Tapi nilai aset ketara dia adalah RM2.34 saja. Maksudnya Sunway ni dia diniagakan 2.4 kali ganda daripada harga aset dia. Harga NTA dia. Maksud NTA RM2.34 tapi harga saham, konon-konon harga saham dia melonjak naik RM5.63. Tapi AJM pula nak diniagakan nilai aset ketara dia RM2.91. Tapi harga saham RM2.80. Okey lagi. Tapi tiba-tiba bila Sunway pula harga saham dia melonjak naik sangat. Jadi inilah sebenarnya kita rasa macam ada keraguan. Sebab tu saya minta, sebelum kita nak proceed, saya minta kerajaan untuk ambil alih, untuk ambil maklum dan juga ambil tindakan. Sebelum kita nak proceed dengan pelaburan, nak juga jual AJM kepada Sunway, saya minta agar Suruhanjaya Security Malaysia dan juga Bursa Saham ni buatlah satu siasatan penuh terhadap pergerakan dan juga penilaian saham Sunway ni. Takkanlah dia tengok NTA dia RM2.34, nilai saham melonjak naik sampai RM5. Sebab apa? Ini macam saya rasa biar tengok ada siasatan, biarlah siasatan ni dibuat secara bebas, telus dan juga adil supaya sebelum pemindahan ataupun pembelian AJM oleh Sunway ini dilakukan. Sebab apa? Kalau tidak dia akan menimbulkan keraguan. Kalau nak jual sekalipun lah, saya minta lah Sunway ni tak biar nak buat pemindahan share saham ni, tak payah nak buat. Beli aja secara tunai. Bayar aja 11 bilion, jadi kita puas hati. Sebab apa? Kalau 11 bilion tu kita nampak secara hakiki dan juga fizikalnya. Tapi kalau nak jual secara saham ni, hari ni dia nak jual, dia nak buat share, dia nak swap share dengan RM5.65. Hari ni. Kalau tahun depan, ataupun kalau bulan depan lah, harga saham Sunway ni menggudum jatuh, siapa yang rugi? AJM juga yang rugi. Ini saya rasa satu transaksi yang sangat tidak adil dan saya minta kerajaan untuk campur tangan. Saya minta juga Suruhanjaya Security Malaysia dan juga Bursa Saham buat satu siasatan yang penuh terhadap pergerakan dan juga penilaian saham Sunway ni. Takkanlah tiba-tiba daripada NTA RM2.34, nilai saham sampai RM5.63 sebelum nak jual. Saya desak sebab apa? Ini melibatkan kepentingan ekuiti Bumi Putra, ini melibatkan kepentingan ekonomi negara. Sebab apa? Dalam AJM ni ada institut pelaburan penting negara ni. Jadi jangan kita gadaikan ekonomi Bumi Putra, jangan kita gadaikan ekonomi negara kepada satu transaksi yang merugikan negara pada satu hari nanti. Terima kasih.